aktsaru ahlin nar min hasaidi ahsinatihim. Umumnya yang paling lejek kacau neraka hasil lidah. Lidahnya bahaya. Kerja berapa tebeng nya lidah iwan bukan anggota lain wasir lidah. Hai lidah hai kajagaro ke berela lung-lung gara-gara. Sebab sehingga hati kita ada dosa lidah, hati kita aki-aki kita. Ki-ki ni jaro kena te gara-gara lidah. Jadi hati yang kota lain lepas susah ke lidah gara-gara haji habis kena engkau. Kan? Kan gara-gara lidah. Persih ke uri ini tidak ditentera. Ini lidah pegah sangat yang kena bosok kau. Kerja pegah lidahnya mengadu sampai ada orang. Hai lidah hai kerja karo, kili kau kerja karo, kali kau pegah kali kau yang telah lu. Hai gara-gara itu lidah kan telah kau itu kena bosok kau. Kan gara-gara lidah. Pakai ni lah kau pas sakit dia kau ikut kau tak ke lidah dalam kau. Yang telah kau yang dalam kau tu. Mungkin kalau tu gara-gara kau berhabai kalam rokok. Kau gaya dia tak gara-gara lidah ni dalam kau zaman kau. Ini jungkat kali yang kenang mi. Aku mang rokok gara-gara tak gara-gara lidah. Ini yang kena boleh mi yang ke lidah yang tun bosok mi ada le pupeng gara-gara lidah. Kita orang kira-kira ni gara-gara lidah. Maka Abu Bakar bagi jaga lidah, ukuran abile jaga lidah. Sampai tu bamu tutu yang ana penting dijaga karena ana manfaat na akibah naga ti pegah na penting. Untuk jaga lidah ana betul tak labah. Untuk pegah apa payah pinah na betul le. Coy labah kabon betul. Pertama peringat tu betul-betul serius jaga lidah. Sebab ada kena perah bakso anda betul apa bakso anda betul tahan perahaju. Ini cara kita jaga. Ini mana ada jaga lidah tu mana? Ni nah pupu yang menjungkat dah perah apa? Pupu yang mendiang dah komentar. Saya tak iya.